Welcome to Mobile Legends! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Miskoyum dari kru TV PSS. Hari ini di Sultan Haji Ahmad Shah di SMK Clifford berlangsungnya peringkat daerah Mobile Legends Bang Bang. Di sini nampak sangat meriah ya. So, apa lagi? Mari kita saksikan. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Saya boleh perkenalkan diri tak? Boleh-boleh. Selamat sejahtera semua. Nama saya Cikgu Vincent. Saya merupakan GPK Core Curriculum dari SJKC Penjom. Penjom. So, apa matlamat saya hantar murid-murid saya kat sini? Oh, okey, baik. Matlamat utama saya menghantar murid saya adalah untuk mendedahkan diorang kepada e-sport Mobile Legends. Setahu saya memang banyak orang yang minat pada e-sport. Ya, betul. Cuma tak ada chance ataupun peluang untuk diorang wakil sekolah. Tapi ini merupakan peluang yang baiklah untuk diorang wakil sekolah. Okay, thank you sir. Okay, sama-sama. Cikgu boleh perkenalkan diri tak? Okey, nama saya Zulfadli daripada SK 5 Purut. Oh, dari SK 5 Purut? Ya, betul. Oh, cikgu rasa apa je manfaat-manfaat yang boleh dapat daripada pertandingan Mobile Legends ni? Okey, manfaatnya kita dapat lihat murid-murid dia bekerja sama dalam satu kumpulan. Dia cuba untuk bekerjasama lah untuk memenangi pertandingan yang dimainkan ni. Boleh adik perkenalkan diri adik? Nama saya Muhammad Syafiq Darwish bin Muhammad Syafiq Amizan. Umur 12 tahun. Sekolah SK Penjom. Adik main hero apa? Saya main Fenko. Oh, hebat lah. Boleh lah. Apa perasaan adik dapat main Mobile Legends dekat SMKC? Happy sebab boleh main dengan kawan-kawan. Bekerja sama. Best lah? Best. Nampaknya kita pada akhiran cerita hari ini. Kita ada pemenang di sebelah kita. Rupanya SK Clifford adalah pemenangnya. Kita perlu dengar beberapa ucapan daripada pemenang-pemenangnya. Boleh tak kasih apa perasaan hari ini dapat menang? Saya rasa bangga kerana telah menang. Itu saja. Best tak menang? Best. Sebenarnya Mobile Legends ni best tak? Best. Okay, nampak piala besar ni guna hero apa ni? Hero Nathan. Nathan. Ni lah yang MVP tadi ni. Oh, hebat ah. Hebat. Ada sorakan tak? Ada. SKC. So, jadi kita tadi dengan murid, sekarang kita dengan cikgunya pula. Apa perasaan cikgu, kumpulan cikgu menang hari ini? Alhamdulillah, saya berasa gembira lah. Sebab pasukan ni sebenarnya dalam bulan lepas dia orang tewas di Open Penjom di peringkat separuh akhir, dan akhirnya hari ini mereka berjaya menjadi juara MSSD Lipus tahun 2025. Okey. Apa harapan cikgu untuk anak-anak murid cikgu yang menang ni? Harapan saya satu je, game ni mungkin adalah hobi saja. Saya harap dengan game ni diorang boleh membina karakter diorang supaya menjadi murid yang lebih baik dari segi peribadi, dari segi pembelajaran dia. Dalam game ni, sebenarnya dalam game ni juga belajar tentang komunikasi lah. Tanpa komunikasi
payah kita nak bermain dalam game Mobile Legend. Jadi saya harap diorang ni teruskan sikap macam ini supaya jadi manusia yang baik. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama.